Di sebalik kegelapan malam, cahaya mula membelah keheningan. Satu demi satu panjut dinyalakan menerangi langit Kampung Ribu dengan kilauan warisan yang tak lapuk dek zaman. Ini bukan sekadar cahaya biasa, ini merupakan simbol perpaduan, kreativiti dan semangat generasi muda dalam meneruskan tradisi turun-temurun. Malam ini, Pesta Panjut 2025 kembali menyemarakkan Kuala Kangsar dengan seni cahaya yang mengagumkan. Setiap panjut bukan sekadar hiasan tetapi membawa kisah dan jiwa komuniti yang bersatu hati. Jadi, apa rahsia di sebalik keindahan ini dan bagaimana generasi muda terus memperjuangkan tradisi ini? Jom kita terokai bersama. Bagi saya adalah untuk keseronokan bersama penduduk kampung, bagi menjayakan tradisi Panjut Gergasi lah yang kita buat daripada 2017 sehinggalah kini, yang kita jayakan lah oleh penduduk sendiri. Okey, pesta panjut sebegini harus diteruskan oleh anak-anak muda lah untuk dia sebagai satu tradisi untuk teruskan warisan-warisan nenek moyang kita dulu. Itulah yang patut kita teruskan. Saya minat sebab abang saya selalu tolong panjut. Dan saya pun juga selalu datang sini. Banyak orang yang datang di kampung ini yang saya tak pernah lihat kesesakan kampung ini. Saya tak pernah mengalami kesesakan seperti ini. Kalau kita sertai ini, kita dapat mendapatkan ukhuwah sesama Islam dan saling mengenal orang yang tidak dikenali. Jelas sekali semangat anak-anak muda di Kampung Ribu ini sangatlah luar biasa dalam meneruskan tradisi Pesta Panjut. Selain menghiasi malam dengan cahaya yang indah, ia juga mengukuhkan semangat kerjasama dan warisan budaya yang perlu dipelihara. Semoga pesta ini terus menjadi kebanggaan dan daya tarikan Kuala Kangsar. Saya Zahira Sazali melaporkan dari Kuala Kangsar, Kampung Ribu. Bukan